Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton telaah at UPNM, di mana pada hari ini kita ada panel jemputan khas yang kita jemput daripada UiTM, iaitu bersama dengan saya adalah Puan Siti Salwa binti Abdul Rahman, merupakan pustakawan kanan dari Seksyen Perkhidmatan Arkib Digital UiTM. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan atas kesudian Puan untuk bersama-sama dengan hari ini untuk berkongsi mengenai buku pilihan dalam sesi telaah at UPNM. Okay. Baik, seperti biasa untuk sesi telaah at UPNM ni, kita biasanya akan mulakan mengenai bacaan umum lah. Bukanlah kita tak masuk lagi tentang buku pilihan. Jadi kita akan tanya dulu soalan yang ringkas mengenai jenis bacaan. Biasanya Puan kalau membaca tu ada tak pilihan jenis bacaan tersendiri? Saya rasa perubahan dari kerja dan juga persekitaran, saya sekarang lebih memilih buku yang sesuai dengan karakter ataupun skop kerja. Jadi kalau dulu sebelum ni lebih pada general readings ataupun motivasi, sekarang lebih kepada topik ataupun buku yang sesuai dengan bidang kerja lah, macam tu. Puan ada buku yang Puan nak kongsikan yang mengenai topik kerja tu? Sebab biasanya kalau buku-buku macam ni kan, dia mesti ada satu buku yang kita macam attracted. Sebab biasanya kalau buku-buku yang non-fiction ni, dia macam setengah orang akan rasa boring kan. Tapi bila dia berkait dengan bidang rapat yang kita sendiri ada dalam tu, jadi kita akan rasa nak baca. Jadi ada tak antara buku-buku yang Puan selalu baca untuk kalau dalam bidang profesional pustakawan ni, kebanyakannya daripada luar negara. Tak ada spesifik tajuk ataupun penulis, asalkan dia adalah dalam bidang itu. Contoh kalau sekarang saya di arkib, jadi saya lebih kepada nature ataupun bidang yang berkaitan dengan archival, berkaitan dengan documentation, berkaitan dengan sejarah. So bidang-bidang macam tu lah. Tak ada spesifik tajuk, cuma apa sahaja yang berkaitan dengan topik ataupun kadang bukan secara fizikal lah, lebih kalau nak secara cepat maklumat terkini, trend terkini yang berada di online lah, yang lebih mudah sekarang ni. Betul. Sebabkan Puan dah sebut tentang bacaan online tadi kan, Puan sendiri lebih suka untuk baca buku digital ataupun buku fizikal lagi? Saya boleh dua-dua. Dia mengikut keadaan, mengikut mood juga. Kalau yang nak cepat, lebih pada online lah. Jadi kita boleh capture lebih cepat. Tapi kalau kita ada masa lebih dan memerlukan sedikit penelitian buku bahan tersebut, saya lebih suka fizikal lah. Maklumlah sebab Puan pun daripada seksyen arkib digital kan, mungkin dia nak pegang juga kan. Okey, macam tu. Okey. Menurut Puan sendiri, apa faktor utama yang mendorong Puan untuk pilih sesebuah buku tu? Okey. Dia bergantung kepada penulisan yang berkaitan, dan saya rasa kadang-kadang mengikut faktor semasa juga. Kadang kita perlu ikut trend ataupun topik yang sedang dibincangkan. Kadang kita sebenarnya penerbitan buku tu dah lama, ataupun bila keadaan mendesak ataupun memerlukan kita baca, barulah buku tu timbul, tajuk tu timbul. Sebenarnya buku tu dah lama, dah wujud di pasaran, macam tu. Betul. Kadang-kadang kita pun FOMO, kita ada guna istilah FOMO, fear of missing out kan. Kadang-kadang bila kita tengok orang lain baca buku tu, baru kita rasa nak baca kan. So kita memang ikut trend terkini kan. Memang penggunaan social media pun banyak membantu juga untuk penyebaran maklumat tentang buku yang baru. Untuk soalan yang seterusnya, kita boleh fokus tentang buku pula, tentang buku pilihan Puan hari ini. Jadi boleh Puan kongsikan sedikit mengenai buku yang Puan pilih hari ini? Okey. So untuk pilihan saya, siri telaah di UPNM, Perpustakaan dan Perkembangan Tamadun Syed Hussein Alatas. Buku ini sebenarnya adalah kesinambungan daripada siri asal, daripada manuskrip asal. Jadi dia dah lebih simplify, dia dah lebih sesuai untuk yang masa kini lah. Jadi kalau ikut manuskrip asalnya lebih panjang katanya. Yang ni pun dah lama, bukan penerbitan baru, tapi baru dibaca disebabkan oleh semasa dan juga bidang kerja. Bersesuaian bidang kerja. Jadi untuk buku ni
boleh Puan kongsikan sedikit apakah sinopsis mengenai buku ini? Okey, buku ni tak tebal, 34 muka surat, tapi dia lebih kepada falsafah dan juga teori. Jadi kalau nak membaca tu dia memerlukan sedikit penghayatan. Okey, kalau saya tak habis lagi baca, cuma dia memerlukan saya boleh kata daripada awal dia punya manuskrip ini, dia lebih kepada cabaran nak membangunkan sebuah perpustakaan atau rumah ilmu itu. Jadi kalau ini 34 muka surat, dia tak ada kandungan atau bab, dia direct translation sahaja daripada manuskrip asal, dan dia ada juga kata pengantar ataupun daripada saya rasa review daripada dua tokoh lain yang mengulas kandungan buku ini. Jadi dia ada kandungan dalam kandungan. Dia macam tu. Okey. Jadi yang mengulas pun adalah sangat berpengalaman dalam bidang ini, dan juga nak mengulas satu topik ini pun memerlukan pengetahuan yang tinggi lah. Okey. Yang ni dia 34 muka surat saja, nipis saja buku ni, dan tidak besar pun, saiz dia memang very pocket size lah kan. Dalam beg pun boleh muat. Ya. Itu basic lah buku ni. Jadi saya rasa sangat sesuai. Saya pun rasa lepas ni saya nak baca buku ni sebab berkaitan juga dengan bidang saya, pustakawan. Jadi mengenai perpustakaan ni kan. Jadi untuk buku ni sendiri, kenapa Puan pilih buku ni untuk kongsikan pada hari ini? Kenapa? Antaranya mendapat, saya rasa yang selalu di dalam perpustakaan UiTM, kami selalu merujuk buku ini, buku falsafah ini daripada tokoh Syed Hussein Alatas, berkenaan dengan perkembangan tamadun. Walaupun library perpustakaan tu dah lama, tapi kadang-kadang kita perlu step back, melihat kembali niat sebenar kita nak mewujudkan library perpustakaan itu sendiri. Kadang kita sekarang dengan perkembangan yang sangat pantas, kadang kita, adakah kita berada di track yang betul, adakah kita ketinggalan. Jadi kadang kita akan rasa tak cukup lagi, apa lagi. Kita kadang kena step back, stop dulu, fikir apa yang perjuangan yang dulu. Kalau melihat daripada isi kandungan ini daripada Syed Hussein Alatas, beliau lebih mengkaji untuk menubuhkan satu rumah ilmu itu adalah ada satu perjuangan. Kalau sekarang kita ada perpustakaan negara, kita ada perpustakaan public library kan, kita ada akademik, kita ada sekolah, kita ada special library. Itu ditubuhkan untuk kapasiti atau memenuhi volume tertentu. Tapi kalau dulu adalah diwujudkan untuk membentuk tamadun. Jadi perjuangan tu sangat berbeza, tapi konsep sama. Dengan hasratnya untuk membangun satu bangsa yang membaca. Jadi kadang kalau kita rasa sekarang ni susah nak membangunkan satu library tu, kalau kita tengok je lah cerita ataupun perjuangan yang lalu tu lagi dahsyat lah. Dia punya nak membangunkan satu perpustakaan itu, bahan bukan mudah. Maksudnya kalau dulu bahan dia lebih daripada originality, manuskrip asal. Sekarang ialah buku kan, kita boleh beli berdasarkan pengetahuan pustakawan sendiri untuk menilai, membeli buku itu untuk perpustakaan kita. Tapi era itu perjuangannya adalah untuk mendapatkan manuskrip asal yang dinaratifkan semula, dikurate semula oleh pakar. Jadi pengalaman dan saya rasa skill pustakawan pada zaman itu lebih hebat lah sebenarnya. Menarik lah maknanya mengenai buku ni. Maknanya memang pustakawan zaman sekarang ni memang orang kata perlukan inspirasi daripada yang terdahulu, inspired by kan, daripada zaman yang terdahulu. Jadi kita boleh tengok hasil tulisan Syed Hussein Alatas ni mungkin yang mana boleh bantu kita untuk perkongsian ilmu di waktu kini ni. Kita rasa sekarang dengan dunia digital makin banyak sebenarnya orang kata challenge ataupun cabaran di dunia era kini kan. Baik, untuk Puan sendiri, untuk buku ni Puan rasa sesuai ke untuk bacaan umum, untuk semua pelbagai lapisan, ataupun Puan rasa buku ni sesuai hanya untuk yang berlatar belakangkan pustakawan saja? Okey. Dia saya rasa sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Okey, tapi dia lebih berfokus kepada pembangunan pustakaan, pembangunan rumah ilmu, pembangunan satu institusi yang mempunyai, untuk membangunkan satu bangsa itu. Jadi kalau nak membangunkan bangsa kena ada pengetahuan dulu. Jadi nak ada pengetahuan, kena ada bahan, kena ada sumber, kena ada tenaga kepakarannya. Jadi memerlukan sedikit penghayatan,
dan juga melihat kepada apa yang kita ada, realitinya adakah sesuai dengan keadaan itu. Jadi saya rasa dia sempena Hari Pustakawan ni juga dia adalah bersesuaian dengan profession pustakawan dan juga bidang kepustakawanan kita lah. Dia dekat di hati, orang kata. Dekat di hati tu dia lebih masuk sikit lah kan, menyerap sikit, lebih memahamilah konteks yang diceritakan, konteks tu masuk. Jadi kalau mungkin daripada bidang lain, boleh, tak ada masalah, boleh baca, sebab ayat yang diguna pun adalah sangat sesuai, laras bahasa yang sangat sesuai. Dan saya rasa saya boleh kira juga untuk mungkin daripada bidang perguruan, daripada bidang pendidik, memang sesuai baca. Untuk sebenarnya untuk membangun satu tamadun tu bukan perpustakaan saja, bukan bidang pustakawan. Dia bermula daripada rumah, bermula daripada sekolah, akhirnya ke universiti. So jadi untuk membangunkan satu tamadun tu, dia memerlukan usaha semua pihak. Betul, saya setuju. Dia kalau nak bergerak seorang ni memang susah. That's why kita perlu bekerjasama, kalau boleh daripada pelbagai pihak. Jadi lebih mudah untuk kita capai sesuatu misi tu kita tu kan. Alright, untuk soalan seterusnya, apa yang puan rasa perbezaan buku ni dengan buku karya lain dekat luar mengenai topik yang sama, mengenai perpustakaan? Okey, yang saya rasa dia punya selling point adalah penulis itu sendiri, Syed Hussein Alatas, yang saya rasa antara tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang falsafah. Diikuti oleh saya rasa konteksnya, dia punya pembaharuan ataupun dia punya macam mana dia nak mentranslate ataupun menaratifkan semula. Kalau dalam bidang sekarang kita kata nak curate semula maklumat itu ataupun pengetahuan tu lah. Jadi antara perbezaan dengan buku lain, dia lebih kepada penghayatan Syed Hussein Alatas sendiri. Jadi kita baca tu, kita dari POV, POV Syed Hussein Alatas, kita rasa apa yang perlu dibawa dan dirasakan pada era itu yang sebenarnya masih relevan hari ini. Jadi kalau kita rasa relevan, maksudnya 20-30 tahun sebelum ini telah difikirkan pun idea ni, bukan benda baru, cuma mungkin realitinya hari ini. Dia macam tu. Itulah saya rasa macam keadaan dulu dengan sekarang, saya rasa mungkin ada situasi yang sama. Cuma cara yang kita nak adaptasi, macam mana kita nak aplikasikan benda tu yang kita perlu fikirkan. Betul. Untuk sesuaikan dengan keadaan semasa. Macam tu kan. Tadi saya tertarik bila puan bagi tahu untuk di UiTM pustakawan semua memang merujuk buku ini. Jadi jika di sana kalau rujuk buku ni di bahagian arkib digital saja atau bahagian lain pun memang banyak bergantung sebagai rujukan sebagai falsafah. Alright. Buku ni boleh saya rasa setiap pustakawan kebanyakannya ada satu kopi masing-masing, salinan masing-masing. Dan di perpustakaan pun kita ada satu kopi ni je lah sebagai rujukan, bukan saja dah untuk pustakawan tapi untuk umum. Jadi boleh dibaca, dirujuk. Jadi bila kita selalu war-warkan bahan ini untuk dirujuk, jadi pengguna kita, warga kita akan mencari bahan ini. Secara tak langsung mempromosikan juga bahan ini berada di perpustakaan. Betul. Untuk puan sendiri, ada tak bila puan baca buku ni, puan rasa macam ada satu ayat yang beri kesan tertentu bila puan baca? Okey, antaranya saya tertarik dengan ayat keseluruhannya. Syed Hussein Alatas membawakan perpustakaan atau perkembangan tamadun ni sebagai pusat pembangunan minda. Kita boleh kata empower society, build a nation. Antara selain tu, mesej utama juga yang dibawa oleh Syed Hussein Alatas, kemajuan tamadun bergantung kepada masyarakat yang menghargai ilmu atau rumah ilmu. Jadi saya rasa sebagai pustakawan, sebagai yang bekerja dalam bidang ini, dia sangat dekat. Dan juga kita secara tidak langsung adalah sebahagian daripada ekosistem ilmu itu sendiri. Jadi kita faham betapa bermula daripada bawah nak mendidik satu bangsa tu memerlukan satu perjuangan. Orang kata perjuangan tu tak akan selesai. Jadi kita adalah sebahagian daripada perjuangan tu lah. Betul. Jadi nak jadi pustakawan tu tak mudah juga sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi setiap
bukanlah nak kata pustakawan saja, tapi setiap kerjaya di luar sana ada dia punya cabaran tersendiri. Tapi kita walau macam mana pun kita akan cuba yang terbaik juga. Jadi untuk yang Puan sendiri, untuk buku ni, Puan rasa jika di pustakaan di sana lah, buku seperti ini banyak tak dipinjam oleh pengguna UiTM? Okey, kalau kita melihat trend sekarang ni, pengguna lebih memilih topik yang ataupun sesuai yang boleh dibaca asalkan laras bahasanya mudah difahami. Kalau dia terlalu tinggi, mungkin belum masanya. Kita tak kata tak ada pengguna, setiap buku ada pembacanya, tapi mungkin belum masanya. Macam tadi saya kata, manuskrip ni bukan manuskrip baru, dia dah lama, cuma baru dibaca pada hari ini. Maksudnya kalau nak kata trend ataupun peminjaman tu, dia ada berbeza mengikut semasa. Mungkin sekarang kurang, dan mungkin bila topik ni menjadi perbualan, dia akan meningkat semula. Dia akan berbeza. Tapi saya yakin ada pembacanya. Itulah, jadi mungkin siapa tahu lepas je episod ini ditayangkan, mungkin lebih ramai lagi berminat mengenai bahan bacaan yang dikongsikan hari ni kan. Mungkin lepas ni makin ramai peminjam pula kan buku ni. Siapa tahu mungkin mereka terpaksa keluarkan lagi penerbitan kan, printing lagi, tiba-tiba dapat permintaan lagi. Siapa tahu. Tapi jadi kita mengalu-alukanlah kepada semua untuk membaca buku ini, kerana memang saya rasa seperti yang Puan Siti Salwa kongsikan tadilah, tidak semestinya hanya kerjaya sebagai pustakawan saja yang boleh baca, tapi semua orang boleh baca mengenai buku ni kerana laras bahasanya yang mudah difahami, dan juga ada mengenai perkembangan tamadun yang ketika zaman dahulu, bagaimana mereka mengaplikasikan cara-cara macam mana nak untuk perkembangan tamadun ketika itu. Jadi mungkin seperti yang Puan cerita juga tadilah, sebagai guru juga mungkin boleh baca, mungkin dapat inspirasi bagaimana untuk terapkan dalam proses pengajaran sebagainya. Jadi Puan, kita beralih ke sesi penutup. Untuk Puan sendiri, ada kata-kata yang Puan ingin kongsikan kepada mereka yang belum baca lagi bukunya? Okey, yang belum pernah atau baru pertama kali mendengar buku ini, Perpustakaan dan Perkembangan Tamadun oleh Syed Hussein Alatas, saya boleh syorkan untuk semua warga kita, komuniti kita, untuk mulai membaca topik seperti ini, di mana bila kita berada dalam konteks itu, baru kita boleh membina satu bermula. Kita boleh kata tidak terlambat untuk memulakan satu perjuangan. Jadi kita boleh bermula dengan yang paling kecil dulu. Usaha itu ada. Yang penting niat ada. Bila ada niat, insya-Allah boleh pergi. Okey. Dan disokong dengan oleh pelbagai faktor lain jugalah. Kalau melihat daripada ulasan Syed Hussein Alatas ni, antara pengaruh untuk membentuk satu tamadun tu sangat besar, bukan daripada perpustakaan saja, tapi dipengaruhi oleh revolusi, geopolitik, tamadun, bencana. Tak mustahil satu perpustakaan tu dibangunkan setelah ada bencana. Saya pun baru macam bila baca tu baru terbuka apa dia punya konteks itu. Dibangunkan juga, dipengaruhi oleh sosial, agama dan juga identiti bangsa. Bila kita merujuk kepada identiti bangsa ni, baru kita lihat pada hari ini bagaimana satu tamadun atau satu bangsa yang berjaya tu, bagaimana perpustakaan mereka berdiri megah, tidak orang kata mendahului bangsa-bangsa lain. Jadi kita lihat di situ saja, di mana kita baru kita nilai orang lain. Kita kadang kita perlu lihat juga bagaimana dunia di luar sana, bukan di sini saja, di Malaysia sahaja. Kita perlu lihat bagaimana satu tamadun atau bangsa lain yang berjaya tu, bagaimana perkembangan tamadun mereka berlaku. Semuanya bermula di rumah ilmu. Jadi semuanya bermula dengan niat lah. Itu yang paling utama lah. Apa-apa pun mulakan niat. Walaupun kita rasa benda tu mungkin terlalu sukar untuk dicapai, tapi apa-apa pun mulakan dulu dengan niat. Siapa tahu mungkin di masa hadapan semuanya akan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Betul. Tambah pula kita pula makin banyak sumber rujukan. Betul. Banyak. Sekarang lebih mudah dan boleh akses lebih luas, tapi itu bukanlah jaminan. Yang paling penting sekarang adalah pengetahuan yang dibentuk daripada pembangunan tamadun itu sendiri. Bila ada budaya ilmu itu, insya-Allah negara atau bangsa tu berjaya.
Baik, jadi soalan terakhir kepada Puan Siti Salwa, apakah harapan ataupun ucapan untuk program Siri Telaah at UPNM? Untuk Siri Telaah ni yang saya rasa disertai oleh semua universiti awam dan seluruh Malaysia adalah satu anjakan juga ataupun kita boleh kata satu suntikan membangunkan semula, membudayakan semula ilmu. Bukan saja ilmu tu bukan saja daripada membaca sebenarnya, daripada siri-siri seperti ini mungkin terbuka, kita trigger, menggalakkan orang lain ataupun komuniti lain. Kadang melalui percakapan, melalui siri perbincangan, diskusi ataupun pengaruh itu ada. Mungkin bukan hari ini tapi oleh panel-panel kita yang lain ada pelbagai lagi siri, dan saya rasa sedang rancak dijalankan di seluruh universiti awam sekarang ni, Siri Telaah, dan adalah sangat bagus untuk warga universiti kita, warga akademik, warga pentadbir dan terutama warga mahasiswa kita lah, untuk mulai menghargai ilmu. Dia perlu menghargai ilmu, barulah datangnya adab dan juga seterusnya dibantu oleh teknologi. Ya, betul. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Puan Siti Salwa di atas kesudian sama-sama bersama Telaah at UPNM, dan insya-Allah mungkin nanti kita boleh pergi ke sana untuk tengok lagi Telaah at UiTM pula kan. Jadi kita jumpa lagi semua. Terima kasih di atas perhatian anda untuk episod kepada kali ini. Kita jumpa lagi dalam siri Telaah at UPNM yang seterusnya. Assalamualaikum.